Okey guys, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel. Okey guys, untuk video kali ni aku nak pergi test kolam baru lah. Kolam ni baru buka dekat Sungai Jagung. Sungai Jagung pula geng. Kota Kuala Muda. Kat Kota Kuala Muda, yang aku tahu kolam ni dia ada sekat putih ya geng. Okey, kita cuba nasib lah, semoga ada rezeki ni. Hari ni aku nak pakai casting. Kita pakai casting pakai seluar plastik lah. Kita minggu seluar plastik lah. Okay geng, lagi sampai kat kolam aku update lah geng. Okay, stay tune. Tapi sebelum tu, yang mana yang baru jumpa channel aku, hampa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Okay, yang support aku selama ni, aku ucapkan banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga hampa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay geng, lagi sampai di kolam aku akan update lah geng. Hampa stay tune. Assalamualaikum. Okay geng, hari ni kita main kolam sekat cendai. Ni kolam Yanas Fishing Spot. Ini kolam ni sekat saja, sekilo RM22. Tu abang tengok kan, buka setiap hari Isnin sampai Khamis 9 pagi sampai 12 pagi, Jumaat 3 petang 3 pagi, Sabtu Ahad 9 pagi sampai 3 pagi. Kalau mau tipu pada tu boleh call. Sini rok pun dipo sediakan, hampa main bawa diri benda apa. Umpan udang pun ada di kolam dia. Ni kolam dia geng. Kolam dia besar kok, baru buka 2 minggu kan, baru 2 minggu. Dekat ni Kota Kuala Muda. Okay, jom kita aku baru masuk lah ni. Lalu kita casting lah ni. Kita main casting pakai SP. Kita masuk, aku nak standby apa, nak ikat jihit tu, ikat jihit. Standby kita ambil lah kan. Kita stay tune. Okay kan, setup aku macam mana. Tewa Salam Mandura dengan aku pay dengan nasi seri 5.14 lebih. Jom kita try tengok. Kolam ni baru buka kan, baru buka 2 minggu. Ayak genes ni, mau tengok ayak genes. Ayak genes sangat banyak. Kolam baru buka. Kita main tengah. Oh, balas lagi. Kakak. Halus yang ni 3 ekor sekilo kan. Tiga ekor sekilo boleh lah ni. Camp pertama kalau sekat cendai besar ni okey lah. Saat ni 3 rasa okey lah. Ha? Mana? RM22. Ya, ikan apa tu? Sekat semua. Semua sekat? Sekat merah ni tak? Tak ada. Ya, sekat ni. Bawa jari tak? Dah, aku buka jaring lah. Bawa jaring. Jom kita cari lagi. Okay, kita ambil kat kipas tengok. Kipas ni selalunya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya lah kat ni. Nampak ni. Matahari. Okay gang, bismillahirrahmanirrahim.
Okey geng. Kawasan kolam ni boleh lah, tak besar mana. Orang pun tak ramai hari ni. Hari ni aku main hari Rabu geng. Hari Rabu aku main. Pondok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lebih kurang 10 pondok ni. Mungkin kalau hari Minggu ramai kolam ni pun baru buka, orang pun tak tahu je. Orang tak tahu geng. Dalaman kolam ni aku tak tahu berapa kaki. Nak main santai-santai boleh lah main kolam ni. Layan-layan bawa anak bini lah, family. Aku tengok ayak memang biru ni. Ikan ni duduk dalam, ikut ikan ni duduk tengah ni rasanya. Tepi tak ada. Kita duduk kan, casting duduk. Ikan tak banyak, ikan tak apa banyak ni kolam ni. Kolam mau buka Lepas lepas tak banyak. Jadi aku tanya ikan lama kecil-kecil lah, dalam 2 ekor 1 kilo, 3 ekor 1 kilo. Yang ikan baru tadi, mereka baru lepas tadi. Ikan lepas tadi ada yang 1 kilo lebih ekor ni. Tapi aku rasa nampak ayak biru ni, mereka berubat ni rasanya. Ikan boleh jadi mabuk ni kan. Kita try cari ada ni. Tak lalu depan tu, tak lalu tak tahu ikan ni minta dah. Okay geng, tadi aku pakai jig head 5 gram, ni aku pakai 7 gram. Kita bagi main bawah sebab ikan ni aku rasa duduk bawah ni. Sebab aku pakai 5 gram ni, aku casting separuh ayak ni. Tak ada ketuk yang ketuk sekok tu. Kita cuba tengok main bawah. Bismillah. Balas tu geng. Tak lekat. Jatuh depan dia. Tak lekat geng, tak lekat. Ikan ni duduk tengah. Dia ambil tak lekat ni. Saya cuba. Ada ni. Wih, lucu. Ikan ni memang siapa tak lekat ni. Tak lekat ni. Tu dah. Berapa kali duduk tengah.
Okay, yang kedua. Alhamdulillah. Okay, yang kedua ni lebih kurang sampai 1 kilo ni. Sampai 1 kilo. Kita cari sekor ni. Okay, kan, kita cari sekor ni. Bismillahirrahmanirrahim. Balas dah weh. Ui. Ikan ni duduk tengah. Ikan ni duduk tengah, geng. Ambil. Masak ni. Kasak weh. Bawa balis ni, bawa sini. Tengah ni. Tengah ni banyak. Wah ni. Ya. Cukup lah. Geng. Kena mampus ni. Sini pun 1 kilo lebih ni. Cukup lah, geng. 3 ekor. Jadi lah. Buat lauk. Oh ni satu buah tu tak lepas lagi rasa ni. Besar-besar lagi pecah juk tu. Contoh boleh dulu. Dia duduk tengah. Tu kata dia duduk. What? Betul. Buat yang tak hati ya. Apa nak tak boleh lagi. Tak nak lesen ke? Aku dah. Oh boleh dah tu. Oh tak, dia punya ni kelip atas lah. Dia tak ada ada. Tak ada. Nampak dah. Berapa ekor tu? Wih, 1 kilo lebih tu ni sekor ni tengok. 1 kilo lebih tu sekor. Nak balik ni. Wan. Kucing ku petang kan. Petang kan. Okay, memang dapat sekor ni. Aduh. Dah, aku simpan aku pakai rod. Tanya sang. Nanti balik tengah lah. Aku bukan main balik. Pan ni memang gila lah, Bok. Ya. Oh, lain. Awak 3 lah. Simpan. Ya. Banyak lah tu. Cukup lah. Aduh. Okay, geng, takat ni je video aku casting di kolam sekat cendol geng, kat Kota Kuala Muda. Okay, jom kita tengok hasil kat ni. Hasil kami bertiga. Ya. Jangan seh-seh lah ni. Tapi je sini sekilo RM22 jenis banyak. Syahir fighter. Fighter. Balik. Boleh balik lah. 5 ekor ni, 5 ekor tu. Adalah 6 ekor ni, 6 ekor. Tak tahu kita timbang tengok kena berapa. Okay geng, ada video okay, takat ni je video aku untuk ni. Yang mana support aku sama ni, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay geng, ada rezeki umur panjang, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.